Hello. Where are you from? Sydney, Australia. Australia. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, good. Sedap. Okay, hari ni kita dekat warung tua. Saya rasa orang Payung Rumput mesti tahu tempat ni. Kat warung tua ni berkonsepkan makanan-makanan kampung tau. Original. Warung tua ni macam-macam ada lauk-lauk kampung Ada ni, masak lemak cili api ni ada siput sedut, daging salai ada. Lepas tu ada itik salai, macam-macam ada So asam pedas pun dia ada juga. Ini adalah asam pedas ni ikan pari. Lepas tu dia ada ni asam pedas tetel Korang wajib try dia punya ni. Pucuk ubi goreng ni. Dia punya pucuk ubi dia nampak menarik tu. Dia punya garing baik. Siput sedut. Oi, baik bang. Dah kena masak lemak cili api asam pedas, korang wajib try dia punya ikan bakar Baik. Saya cakap dia punya sambal kita tengok macam mana. Dia tuang atas ikan bermacam-macam jenis ulam-ulaman Korang pilih nak makan apa. Macam-macam ada ulam kat sini. Boleh makan dekat bawah pokok selesa dekat sini. Memang konsep lain diri Korang ambil nasi kat sini, so boleh ambil lauk kat depan tu. Mana datang dekat warung tua ni wajib try pakcik dia punya air tebu Kau tengok dia buat kat sini. Air tebu tak ada gula Sini ada daging salai, ayam salai. Dalam tempat salai Yang bestnya kedai ni, sekiranya hujan, staff akan hantar ke kereta Betul-betul steady Yang tak tahu nak cari kedai ni kat mana, korang boleh waste je Warung Tua dekat Paya Emas Melaka. Confirm sampai.